Sebenarnya ni cara yang betul lah untuk kita nak buat construction supaya elakkan daripada besi ni akan duduk dekat lantai, dekat soffit tu. Sebenarnya ini baca yang kita belilah, kita ambil order daripada bar chair. bar chair. Panggil spacer lah. Spacer. Ini kita order akan dapat standard dia punya ketinggian dia, takkan dapat rendah. Sebab selalunya kita pakai, kalau site-site biasa, selalu kita pakai macam konkrit yang dia buat, dia panggil tahu. Ini asal je lah. Ini panggil tahu. Tapi tak nak pakai benda ni. Kita pakai yang tu. Ini lebih standard lah kan. So kita dapat ketinggian yang ada ni, berapa yang kita nak cover. Selalu jadi semua sekali dia buat selepas conduit ni masuk lah. Conduit masuk dan lepas tu baru kita kas. Baru tu dah confirm macam ni. Jadi jap pun tak ada masalah. Baru dapat cover. Sebab selalunya kalau you all tengok perkongsian dekat dalam Kezo, selalu kan ada spalling, ada besi nampak. Sebab ni tak cukup. Bahasa engineering panggil cover lah ataupun penutup. Dekat sini tak cukup. Right? Baja satu.